Ini tips mudah untuk detox usus kita noh. Ni kita tunjuk macam mana. Apa bahan penting dia? Asam jawa aja, asam jawa. Lepas tu kita bancuh air asam jawa dah noh. Nampak ni? Tapi saya ada tambahan sikit noh. Ni saya bubuh pati temu pauh, nampak dah. Saya akan bubuh pati temu pauh sikit. Dia khusus untuk detox dalam darah noh. Ni temu pauh ni dia bagus. Ni pati temu pauh ni kita buat sendiri noh. Nampak? Kita ambil pakai sikit banyak tu ya. Asam jawa pun kita pakai sikit, ujung-ujung sudu lagu tu nampak. Tu. Ni sudu teh kecil ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tebuh panas Ada orang nak bergula pun boleh, tak mau bergula pun boleh Bismillahirrahmanirrahim. Hani Maria. Ikut lawan jam. Minuman ni sesuai kita minum setengah jam sebelum tidur. Dia akan berak lah noh. Kita akan berak. Lepas minum tu dalam setengah jam tu kita akan rasa berak lah. Dia akan cuci usus kita noh. Bagus bila dia cuci usus tu bagus lah. Sebab penyakit ni dia bermula daripada usus noh. Jadi usus tu antara yang kita perlu kena jaga dulu. Sekadar tu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.